Guys, ni dia 5 komen yang tak masuk akal daripada netizen-netizen selepas pengumuman RON95 jadi RM1.99 dihadkan 300 liter. Jom. Yang pertama, 300 liter mana cukup? Had tu cukup aku guna sehari saja. Hang tak arti beza ke liter dengan kilometer. Pun kalau hang guna sehari sampai 300 kilometer pun tak logik. Hampir mana berulang sampai tiap-tiap hari punya jauh. 300 liter tu bersamaan dengan 4,000 kilometer. Macam mana hang nak perhabis sehari? Sebulan pun hang tak mampu nak habis kan? Yang kedua, pasal apa tak boleh guna IC orang lain pula? Ni, hang ingat ni nak kongsi akaun Netflix ke apa? IC mak, lesen ayah, kereta kak hang. Hang nak isi minyak, bukannya nak buat operasi penyamaran. Antara yang paling banyak, kerajaan menyusahkan rakyat. Biasanya hak kata kerajaan menyusahkan rakyat ni bukannya rakyat yang miskin pun. Depa tu rakyat yang manja. Data DOSEM mengatakan 99% rakyat Malaysia ni guna bawah 300 liter sebulan RON95. Hak bunyi tu 1% tu sajalah. Konon paling terbeban. Ada juga yang komen, ni sebenarnya kerajaan nak hapuskan subsidi. Tapi dia konon-konon lah bagi kurang 6 sen tu. Kalau lah kerajaan nak tarik subsidi tu, dia tak payah susah payah kita guna IC lah. Kota 300 liter semua tak payah. Dia hentikan saja subsidi tu. Dah duk hingar sangat. Hak ni yang paling famous sekali. Lah, kurang 6 sen saja. Kecoh bukan main. Kira macam mana kurang 6 sen? Harga pasaran RM2.6. Kerajaan bagi subsidi sampai tinggal RM1.99. Mai mananya kurang 6 sen tu? Hang pandai matematik ke tak? Tapi matematik ni memang musuh kita daripada kita sekolah rendah lagi, aku faham. 300 liter tu cukup Kalau tak cukup tu bukan masalah kerajaan. Tu masalah hang tak arti kira.